memang sudah sedia sering menjadi sasaran penyebaran dakwah dan berita palsu di kalangan blok-blok pembangkang. Ini belum lagi Bonda Tan Sri Rosmah yang bukan ahli politik tetapi turut menjadi serangan favorit kepada bloggers yang menyerangnya saban hari tanpa rasa simpati. Namun yang peliknya, acap kali serangan dakwah media sosial ini sering lambat diserang balas oleh pihak penyokong UMNO kerana kekuatan virality dan rangkaian bloggers pro kerajaan yang terhad. Lebih malang lagi, kadang-kadang kita yang tolong share penyebar dakwah pembangkang ni. Mungkin kerana kita menganggapnya ianya bahan lawak mungkin. Ayahanda, bonda, kami sedia menjadi young bloggers YB yang mempertahankan pemimpin-pemimpin yang kami sanjungi daripada terus diperlekehkan di media sosial pembangkang. Untuk memastikan kita tidak lagi kalah dalam perang cyber ini, tiada jalan lain yang boleh kita lakukan selain penggunaan media secara proaktif. Apa yang kami perlukan adalah respon yang efisien, pantas dan tepat. Selain itu, aspek penting yang perlu diambil kira adalah dari segi ketelusan maklumat. Bukan semata-mata spin-off yang kita mahukan, tetapi penyebaran maklumat yang sahih. Kita tak boleh ikut cara pembangkang yang tangkap muat dan gemar menyebar dakwah palsu. Kita perlu ada integriti dalam penyaluran maklumat serta menjawab serangan mereka. Di sinilah fungsi akta hasutan yang telah Yang Amat Berhormat Presiden kekalkan.